barulah gearbox boleh transfer ke body kereta ni. Dia pindah kat tayar, barulah boleh gerak kereta ni. Kalau tak ada enjin, ada gearbox, tak guna guys. Walaupun ada drive sebatang sebelah lagi putus pun tak boleh. Dia kena ada dua-dua. Barulah sampai ke naka, sampai ke sport rim, sampai ke tayar. Barulah kereta boleh bergerak. Ini drive shaft. So andai kata korang bawa C-Vision bahagian luar macam sikit maklum tadi, U-turn bunyi ketak. Kalau pusing ke kanan bunyi ketak. Korang stick hilang. Kalau U-turn lagi ketak ke kanan, bunyi straight hilang. Pusing kanan, pusing ke kanan, dia bunyi sebelah kiri guys. Kalau bini korang di sebelah, cuba tanya bini korang. Ada dengar sebelah kiri, bawah. Sebelah kiri, bawah. Itu namanya C-Vision bahagian luar, kepala dalam. Kepala luar rosak. So secara tak langsung, kalau pusing kanan bukan belah kanan yang rosak. Tapi kalau kiri kanan bunyi ketak, itu tandanya C-Vision bahagian kepala luar lah rosak.